Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iklimah Syafiqah binti Muhammad Taib dari kelas PKK 2, ambilan Ogos 2024, Julai 2029. Ini adalah subjek GISC 1082, isu semasa dan cabaran masa depan. Hari ini saya akan membentangkan sebuah tajuk iaitu cabaran konflik persepadanan dan isu ekonomi global serta impaknya terhadap pembangunan Malaysia. Seterusnya, mari kita lihat dengan teliti kepentingan memahami isu ini terhadap pembangunan negara. Yang pertama, dari segi keselamatan negara iaitu melindungi kedaulatan dan kepentingan Malaysia. Keselamatan negara adalah elemen asas dalam memastikan kestabilan Malaysia. Konflik persepadanan seperti tuntutan bertindih di Laut Cina Selatan boleh menjejaskan kedaulatan negara jika tidak ditangani dengan bijak. Pencerobohan ruang udara dan perairan boleh mengancam keselamatan rakyat serta aset strategik Malaysia. Oleh itu, pemahaman mengenai isu ini membolehkan kerajaan mengambil langkah proaktif seperti memperkukuhkan pertahanan maritim, meningkatkan keupayaan ketenteraan dan memperkukuh diplomasi dengan negara-negara terlibat. Yang kedua, dari segi ekonomi, mengekalkan kestabilan ekonomi, menarik pelaburan dan melindungi sumber asli. Malaysia bergantung kepada perdagangan dan pelaburan asing untuk memastikan pertumbuhan ekonominya. Ketidaktentuan ekonomi global seperti perang perdagangan AS China atau kemelesetan ekonomi dunia boleh memberi kesan kepada ekspor Malaysia, pelaburan asing serta nilai mata wang. Dengan memahami faktor-faktor ini, Malaysia boleh merangka dasar ekonomi yang lebih fleksibel, menarik pelaburan yang berkualiti serta melindungi sumber asli seperti minyak, gas dan hasil pertanian daripada eksploitasi luar. Terdapat beberapa isu konflik persempadanan iaitu di ruang udara, laut dan darat. Yang pertama, cabaran di ruang udara Malaysia. Ruang udara Malaysia sering berdepan dengan cabaran geopolitik yang melibatkan pencerobohan oleh pesawat asing, terutamanya di kawasan strategik seperti ekonomi eksklusif ZEE. Ancaman ini bukan sahaja menjejaskan keselamatan negara, tetapi juga memberikan kesan kepada kedaulatan dan hubungan diplomatik Malaysia dengan negara lain. Ini ialah latar belakang insiden. Pada 31 Mei 2021, 16 pesawat tentera Cina yang terdiri daripada pesawat pengangkut strategik telah dikesan memasuki ruang udara berhampiran perairan Sarawak tanpa kebenaran. Pesawat ini terbang dalam formasi taktikal pada altitude 23,000 hingga 27,000 kaki hampir dengan ruang udara Malaysia. Kejadian ini menyebabkan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM menggerakkan jet pejuang untuk melakukan pemintasan dan pemantauan terhadap pesawat berkenaan. China mendakwa penerbangan tersebut adalah sebahagian daripada latihan rutin dan tidak mengancam mana-mana negara. Namun, Malaysia melihatnya sebagai tindakan proaktif yang boleh mengganggu kedaulatan negara. Terdapat beberapa implikasi terhadap Malaysia. Yang pertama, ancaman keselamatan iaitu risiko kepada pertahanan negara. Pencerobohan ruang udara oleh pesawat tentera asing merupakan ancaman serius kepada kedaulatan Malaysia. Kehadiran pesawat Cina dalam jumlah yang besar menunjukkan potensi ancaman ketenteraan dan boleh menimbulkan kebimbangan tentang niat sebenar Beijing. Jika insiden ini dibiarkan tanpa tindakan tegas, Malaysia berisiko berdepan lebih banyak pencerobohan pada masa hadapan. Negara lain juga mungkin berani mengambil tindakan serupa kerana melihat kedaulatan Malaysia mudah dicabar. Oleh itu, Malaysia perlu meningkatkan sistem pemantauan dan radar bagi mengesan pesawat asing lebih awal. Penambahan aset pertahanan seperti pesawat pemintas moden adalah penting untuk memastikan keupayaan tentera udara setanding dengan cabaran semasa. Yang kedua, ketegangan diplomatik antara hubungan Malaysia-China. Malaysia dan China
mempunyai hubungan ekonomi yang erat. Tetapi, insiden ini mencetuskan ketegangan diplomatik. Malaysia terpaksa bertindak tegas dengan memanggil Duta Besar China untuk memberikan penjelasan rasmi mengenai pencerobohan ini. Kementerian Luar Malaysia mengeluarkan kenyataan rasmi yang mengecam tindakan China kerana tidak menghormati kedaulatan Malaysia. Pencerobohan ini juga dilihat sebagai sebahagian daripada usaha China untuk menunjukkan pengaruhnya di Laut Cina Selatan. Malaysia berada dalam situasi sukar kerana perlu mengimbangi hubungan baik dengan China sambil mempertahankan kedaulatan negara. Yang ketiga, tuntutan maritim. Mengenai isu Laut Cina Selatan, insiden ini tidak boleh dilihat secara terpisah daripada tuntutan China di Laut Cina Selatan. China mendakwa hampir keseluruhan Laut Cina Selatan sebagai wilayahnya berdasarkan Nine Dash Line. Walaupun tuntutan ini tidak diiktiraf oleh Mahkamah Antarabangsa, kehadiran pesawat tentera China di ruang udara Malaysia boleh dianggap sebagai usaha untuk menguatkan tuntutan mereka secara tidak langsung. Malaysia perlu bersikap tegas dalam isu wilayah kerana pencerobohan ini memberi isyarat kepada Malaysia bahawa China tidak akan berundur dalam tuntutannya terhadap Laut Cina Selatan. Malaysia perlu bekerjasama dengan negara ASEAN yang lain seperti Vietnam, Filipina dan Indonesia untuk memastikan China tidak menjejaskan hak maritim negara-negara serantau. Seterusnya, langkah Malaysia bagi mengatasi cabaran ruang udara. Malaysia menghadapi cabaran serius dalam mempertahankan kedaulatan ruang udaranya, khususnya berikutan insiden pencerobohan pesawat tentera asing seperti yang berlaku pada tahun 2021. Oleh itu, beberapa langkah strategik telah diambil untuk meningkatkan keselamatan dan kestabilan ruang udara negara. Yang pertama, memperkasakan pertahanan udara. Malaysia berusaha untuk memperkuat sistem pertahanan udara bagi mengesan dan bertindak balas terhadap sebarang pencerobohan dengan lebih cekap. Antara langkah-langkah yang diambil ialah: yang pertama, meningkatkan keupayaan radar dan sistem pemantauan udara. Menaik taraf sistem radar pertahanan udara untuk mengesan pergerakan pesawat asing dengan lebih awal dan tepat. Radar jarak jauh yang lebih moden dapat membantu memantau aktiviti udara di zon ekonomi eksklusif Malaysia secara lebih berkesan. Yang kedua, meningkatkan kesiapsiagaan tentera udara diraja Malaysia (TUDM) dengan mempercepatkan tindak balas jet pejuang dalam situasi kecemasan bagi menghalang pencerobohan ruang udara dan mengadakan latihan berkala untuk juruterbang TUDM dalam pemintasan dan pemantauan pesawat asing. Yang ketiga, memperkasakan Undang-Undang Kawalan Udara dengan memastikan penguatkuasaan lebih ketat terhadap pesawat asing yang memasuki ruang udara tanpa kebenaran. Malaysia juga perlu meningkatkan tindakan diplomatik atau sekatan tertentu terhadap pihak yang berulang kali melanggar kedaulatan negara. Yang kedua, memperluas kerjasama diplomatik. Selain aspek ketenteraan, Malaysia turut mengutamakan diplomasi sebagai pendekatan utama dalam menangani isu pencerobohan ruang udara. Antara langkah-langkah yang diambil ialah mengadakan rundingan dua hala dengan China dan negara berkaitan. Kementerian Luar Negeri Malaysia telah beberapa kali memanggil Duta Besar China untuk mendapatkan penjelasan rasmi berkenaan pencerobohan pesawat tentera mereka. Malaysia menekankan bahawa sebarang pertikaian perlu diselesaikan secara damai dan mengikut undang-undang antarabangsa seperti Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut. Yang kedua, memperkukuh hubungan dengan ASEAN.
Malaysia telah bekerjasama dengan negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina dan Indonesia dalam usaha mempertahankan kedaulatan masing-masing daripada ancaman pencerobohan. Latihan ketenteraan bersama antara negara ASEAN membantu meningkatkan keselamatan ruang udara serantau. Seterusnya, meningkatkan kerjasama dengan kuasa besar seperti AS dan Jepun. Malaysia menjalankan hubungan lebih erat dengan Amerika Syarikat, Jepun dan Australia dalam aspek keselamatan serantau dan pertahanan udara. Negara-negara ini menawarkan latihan dan bantuan teknologi pertahanan kepada Malaysia bagi menghadapi cabaran di Laut Cina Selatan dan ruang udara Malaysia. Yang ketiga, memodelkan aset ketenteraan. Bagi memastikan kawalan ruang udara lebih efektif, Malaysia sedang giat memodelkan peralatan ketenteraan, terutama yang berkaitan dengan sistem pemantauan dan pertahanan udara. Antara langkah-langkah yang diambil ialah: yang pertama, menambah bilangan jet pejuang baru. Tentera Udara Diraja Malaysia (TUDM) sedang memperolehi jet pejuang ringan generasi baru seperti FA-15 dari Korea Selatan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan udara. Pesawat ini lebih cekap dan bersedia untuk menangani ancaman asing di ruang udara Malaysia. Yang kedua, mengukuhkan sistem pemantauan dan dron pertahanan. Malaysia sedang mengembangkan penggunaan dron pengawasan berteknologi tinggi untuk memantau kawasan strategik seperti Laut Cina Selatan dan sempadan udara negara. Penggunaan dron membolehkan pemantauan dilakukan secara berterusan tanpa memerlukan penghantaran pesawat pemintas secara berulang. Selain itu, mempertimbangkan sistem pertahanan udara Air Defence System. Malaysia sedang menilai keperluan untuk mendapatkan sistem pertahanan udara jarak jauh seperti peluru berpandu pertahanan udara bagi menangani ancaman pesawat tanpa kebenaran. Negara seperti Singapura dan Vietnam telah melabur dalam sistem pertahanan udara moden dan Malaysia juga perlu mengambil langkah sama bagi memastikan ruang udara negara lebih selamat. Isu yang kedua iaitu isu di laut. Laut Cina Selatan merupakan kawasan yang strategik menjadikan ia rebutan beberapa negara termasuk Malaysia, China, Vietnam, Filipina dan Brunei. Hal ini demikian kerana kepentingannya bukan sahaja terletak pada lokasi geografi yang strategik tetapi juga pada sumber ekonomi yang bernilai tinggi. Tambahan pula, pertikaian di kawasan ini memberi kesan kepada keselamatan ekonomi dan hubungan diplomatik Malaysia. Menurut kajian, Laut Cina Selatan dipercayai mempunyai rezerv minyak mentah sebanyak 11 bilion tong dan gas asli sehingga 190 trilion kaki padu. Dalam konteks ini, Malaysia sendiri mempunyai hak ke atas beberapa telaga minyak dan gas dalam zon ekonomi eksklusif negara, khususnya di perairan Sabah dan Sarawak. Industri minyak dan gas yang terjejas akibat konflik impak kepada Malaysia. Pertama sekali, industri minyak dan gas merupakan penyumbang utama kepada pendapatan negara. Sebagai contoh, syarikat seperti Petronas beroperasi di kawasan ini untuk mengekstrak sumber tenaga. Namun begitu, jika terdapat konflik atau pencerobohan oleh negara lain, operasi minyak dan gas boleh terganggu menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Ancaman dari negara luar secara umumnya, China sering menuntut hampir keseluruhan Laut Cina Selatan melalui Nine Dash Line termasuk kawasan yang berdekatan dengan perairan Malaysia. Lebih membimbangkan, kehadiran kapal pengawal pantai dan tentera Laut Cina berdekatan pelantar minyak Malaysia menunjukkan ancaman kepada hak negara ke atas sumber ini. Yang kedua, sumber perikanan yang kaya penyumbang kepada ekonomi tempatan. Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan perikanan yang paling produktif di dunia. Oleh itu, nelayan Malaysia terutamanya dari negeri-negeri pantai timur dan Sabah sangat bergantung kepada kawasan ini untuk menangkap ikan sebagai sumber pendapatan. Impak kepada Malaysia, pertama dan paling utama, sektor perikanan yang menyumbang kepada ekonomi tempatan, menyediakan pekerjaan kepada ribuan nelayan dan menyumbang kepada industri makanan laut Malaysia. Walau bagaimanapun,
Jika sumber perikanan semakin berkurangan akibat penangkapan ikan secara berlebihan oleh negara asing, contohnya negara China yang sering memasuki perairan Malaysia, ia boleh menjejaskan pendapatan negara tempatan. Ancaman dari negara luar. Sebagai bukti, terdapat beberapa laporan bahawa kapal nelayan China sering menceroboh perairan Malaysia menggunakan taktik penangkapan ikan secara besar-besaran yang boleh menyebabkan penurunan populasi ikan. Lebih parah lagi, China sering mengiringi kapal nelayan mereka dengan kapal pengawal pantai yang meningkatkan ketegangan di kawasan ini. Yang ketiga, laluan perdagangan utama yang menghubungkan Asia Timur dan Asia Tenggara Laut China Selatan merupakan salah satu laluan perdagangan maritim paling sibuk di dunia dengan anggaran sepertiga perdagangan global melalui kawasan ini setiap tahun. Dengan kata lain, laluan ini memainkan peranan penting dalam kestabilan ekonomi serantau. Impak kepada Malaysia, sebagai contoh, pelabuhan utama seperti Pelabuhan Klang dan Pelabuhan Tanjung Pelepas mendapat manfaat besar daripada perdagangan antarabangsa yang melalui Laut China Selatan. Akan tetapi, sebarang konflik atau ketegangan di kawasan ini boleh menjejaskan arus perdagangan, kos logistik dan harga barang di Malaysia. Ancaman dari negara luar. Perkara yang perlu diberi perhatian ialah China dengan membina pulau buatan dan pangkalan tenteraan di kawasan yang dipertikaikan yang meningkatkan risiko sekatan atau ketegangan di laluan perdagangan ini. Sekiranya berlaku konflik besar antara negara seperti China dan AS di Laut China Selatan, perdagangan Malaysia boleh terjejas secara langsung. Isu pencerobohan di Laut China Selatan telah menjadi perhatian utama dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk memahami situasi ini dengan lebih jelas, berikut adalah beberapa sumber video dan gambar yang berkaitan. Rujuk video yang bertajuk Isu Pencerobohan di Laut China Selatan jadi tumpuan. Ia membincangkan insiden pencerobohan kapal pengawal pantai China ke dalam perairan Malaysia dan respon pihak berkuasa tempatan. Video ini menyoroti perbahasan di Dewan Rakyat mengenai isu tersebut, termasuk dakwaan Ahli Parlimen Jelebu Datuk Seri Jalaluddin Alias tentang kehadiran kapal pengawal pantai China di perairan negara. Insiden ini menimbulkan kebimbangan mengenai kedaulatan maritim Malaysia dan keselamatan perairan negara. Pencerobohan oleh kapal asing terutamanya dari China telah menjadi isu berulang yang memerlukan perhatian serius daripada pihak berkuasa. Yang ketiga, isu di darat iaitu isu persepadanan Malaysia-Thailand. Malaysia dan Thailand berkongsi sepadan sepanjang 595 km meliputi daratan Perlis, Kedah, Perak, Kelantan dan perairan di Selat Melaka serta Laut China Selatan. Walaupun kedua-dua negara memiliki hubungan diplomatik yang erat, namun begitu, masih terdapat cabaran dalam isu persepadanan dan keselamatan sepadan, terutamanya berkaitan tuntutan wilayah dan aktiviti penyelundupan. Yang pertama, isu persepadanan di kawasan tertentu. Pertikaian sepadan dan maritim di Selat Melaka dan Laut China Selatan. Secara umumnya, Malaysia dan Thailand masih menghadapi isu zon maritim bertindih, terutamanya di Teluk Thailand dan perairan Selat Melaka. Sehubungan dengan itu, kedua-dua negara telah menandatangani perjanjian usaha sama petroleum di Teluk Thailand pada tahun 1979 bagi mengeksploitasi sumber minyak dan gas tanpa menyelesaikan tuntutan kedaulatan secara muktamad. Yang kedua, sempatan daratan di kawasan pedalaman. Tambahan pula, terdapat kawasan sepadan yang sukar dikawal, terutamanya di hutan tebal dan laluan sungai di negeri seperti Kelantan, Perlis dan Kedah. Selain itu, aktiviti pencerobohan tanah pertanian oleh petani dari kedua-dua negara juga sering berlaku, menyebabkan ketegangan tempatan ini berlaku. Malah, konflik komuniti sering timbul apabila wujud perbezaan tafsiran mengenai lokasi seperti sempadan, walaupun garis pemisah rasmi telah ditetapkan berdasarkan Perjanjian Bangkok 1909. Faktor gerakan pemisah selatan Thailand. Perlu diketahui bahawa wilayah selatan Thailand, Patani, Yala dan Narathiwat dihuni oleh majoriti penduduk beragama Islam dan berbahasa Melayu yang mempunyai hubungan rapat dengan masyarakat di negeri-negeri utara Malaysia seperti Kelantan dan Kedah.
Akibatnya, gerakan pemisah di selatan Thailand menimbulkan cabaran keselamatan di mana sempadan Malaysia sering dijadikan laluan keluar masuk anggota militan dan pelarian konflik. Namun begitu, walaupun Malaysia tidak menyokong sebarang gerakan pemisah, kehadiran kumpulan tertentu di kawasan sempadan menyebabkan kebimbangan keselamatan bagi kedua-dua negara. Yang kedua, aktiviti penyeludupan di sempadan Malaysia-Thailand sepanjang dan sukar dikawal menyumbang kepada aktiviti penyeludupan yang berluasa, khususnya melalui laluan tidak rasmi iaitu laluan tikus di hutan dan sungai. Penyeludupan barangan kawalan. Antara barangan utama yang diseludupi ialah petrol dan diesel kerana harga bahan api di Malaysia lebih murah berbanding Thailand. Oleh itu, penyeludupan bahan api sering berlaku terutamanya di negeri seperti Perlis dan Kelantan. Selain itu, barangan seperti beras, gula dan rokok sering diseludup dari Thailand ke Malaysia kerana harga yang lebih rendah. Lebih membimbangkan, terdapat juga penyeludupan senjata dan bahan letupan yang berpotensi mengancam keselamatan negara berikutan konflik di selatan Thailand. Berdasarkan laporan keselamatan, sempadan Malaysia-Thailand menjadi laluan utama penyeludupan manusia, terutamanya pelarian Rohingya dan pekerja migran dari Myanmar serta Bangladesh. Tidak dapat dinafikan bahawa sindiket penyeludupan manusia sering menggunakan hutan di sempadan Kedah, Perlis dan Kelantan sebagai lokasi transit sebelum membawa masuk mangsa ke Malaysia. Sebagai bukti, kes penemuan kem transit pemerdagangan manusia di Wang Kelian, Perlis pada tahun 2015 membuktikan bahawa aktiviti ini berluasa dan melibatkan rangkaian jenayah antarabangsa. Pada masa yang sama, segitiga emas Golden Triangle yang merangkumi Thailand, Myanmar dan Laos merupakan antara pusat pengeluaran dadah terbesar di dunia. Disebabkan itu, Malaysia menjadi laluan utama penyeludupan dadah ke Asia Tenggara di mana sindiket sering menggunakan sempadan Malaysia-Thailand untuk membawa masuk dadah seperti syabu, heroin dan pil yaba. Bagi menangani ancaman ini, polis Malaysia dan Thailand kerap menjalankan operasi bersama untuk memerangi penyeludupan dadah di kawasan sempadan. Antara langkah-langkah yang diambil oleh Malaysia dalam menangani isu persempadanan dan penyeludupan ialah yang pertama, memperkukuh kawalan sempadan. Salah satu langkah utama ialah meningkatkan bilangan pos kawalan serta rondaan pasukan keselamatan seperti Polis Diraja Malaysia, Angkatan Tentera Malaysia dan Agensi Kawalan Sempadan Malaysia. Di samping itu, teknologi pemantauan seperti drone, radar dan kamera pengawasan turut dimanfaatkan bagi mengesan aktiviti penyeludupan di kawasan yang sukar diakses. Yang kedua, kerjasama dengan Thailand dalam isu keselamatan. Selain usaha domestik, Malaysia dan Thailand sering mengadakan latihan ketenteraan bersama bagi meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman di sempadan. Tambahan pula, perkongsian maklumat risikan antara polis dan agensi keselamatan kedua-dua negara turut diperkukuh bagi mengekang penyeludupan manusia dan dadah. Yang ketiga, memperkukuh infrastruktur sempadan. Dalam usaha meningkatkan kawalan sempadan, kerajaan telah membina tembok keselamatan dan pagar di sempadan tertentu bagi menghalang aktiviti penyeludupan. Selain itu, kemudahan pusat pemeriksaan sempadan seperti di Pusat Kayu Hitam, Padang Besar dan Rantau Panjang turut ditambah baik bagi mengawal pergerakan keluar masuk dengan lebih ketat. Yang keempat, penguatkuasaan undang-undang yang lebih tegas. Bagi memastikan kesalahan penyeludupan dikurangkan, kerajaan telah mengenakan hubungan lebih berat terhadap sindiket penyeludupan termasuk denda yang tinggi dan hukuman penjara lebih lama. Seterusnya, operasi bersepadu secara berterusan turut dilakukan untuk menutup laluan haram yang sering digunakan oleh penyeludup. Video isu sempadan Malaysia-Thailand di YouTube membincangkan cabaran utama yang dihadapi di sempadan darat antara Malaysia dan Thailand.
terutamanya di kawasan seperti Sungai Golok dan Sempadan Kelantan serta Perlis. Beberapa isu utama yang diketengahkan dalam video ini termasuk yang pertama, perselisihan sempadan. Terdapat beberapa kawasan sempadan yang masih menjadi pertikaian akibat peta lama dan tafsiran berbeza oleh kedua-dua negara. Kawasan yang bersempadan dengan Thailand sering mengalami ketidakpastian mengenai sempadan rasmi, terutamanya di kawasan kampung dan laluan semula jadi seperti sungai. Yang kedua, aktiviti penyelundupan. Sempadan Malaysia-Thailand sering digunakan sebagai laluan penyelundupan barang seperti rokok, dadah, senjata api dan barangan bersubsidi seperti minyak dan gula. Seterusnya, mari kita lihat cabaran dan strategi Malaysia dalam menghadapi isu ekonomi dan geopolitik. Malaysia berdepan dengan pelbagai cabaran ekonomi dan geopolitik yang mempengaruhi kestabilan negara. Antara isu utama termasuk kemelesetan ekonomi, impak pandemik COVID-19, perubahan geopolitik global serta cabaran dalam isu persempadanan dan keselamatan. Oleh itu, pendekatan diplomatik dan polisi ekonomi yang kukuh adalah penting bagi memastikan Malaysia dapat menangani cabaran ini secara mampat. Yang pertama, kemelesetan ekonomi. Kesan terhadap pelaburan, pekerjaan dan kos sara hidup. Kesan terhadap pelaburan. Kemelesetan ekonomi menyebabkan pelabur lebih berhati-hati dalam menyalurkan modal ke Malaysia. Ketidaktentuan pasaran global, inflasi dan kadar faedah yang tinggi boleh menyebabkan aliran keluar pelaburan asing, iaitu capital flight. Bagi menangani isu ini, Malaysia perlu memastikan kestabilan dasar fiskal dan meningkatkan daya saing ekonomi. Kesan terhadap pekerja. Syarikat yang menghadapi tekanan ekonomi mungkin mengurangkan tenaga kerja, menyebabkan kadar pengangguran meningkat. Industri seperti pembuatan dan perkhidmatan sering terkesan apabila permintaan global menurun. Kerajaan perlu memperkenalkan lebih banyak program latihan dan penempatan pekerjaan bagi membantu golongan yang kehilangan kerja. Kesan terhadap kos sara hidup. Kemelesetan ekonomi sering dikaitkan dengan kenaikan harga barangan asas, terutamanya makanan dan bahan api. Penurunan nilai mata wang Malaysia boleh menyebabkan harga import meningkat, memberi kesan langsung kepada rakyat. Polisi kawalan harga dan subsidi perlu diteliti bagi mengurangkan beban kos sara hidup. Yang kedua, impak pandemik. Pemulihan ekonomi Malaysia pasca COVID-19. Pemulihan ekonomi. Malaysia telah mengalami gangguan besar kepada rantaian bekalan dan sektor perkhidmatan akibat pandemik COVID-19. Pelan pemulihan ekonomi negara, penjana dan pakej rangsangan ekonomi membantu perniagaan kecil serta individu yang terjejas. Pemulihan ekonomi yang mampan memerlukan sokongan kepada industri digital, automasi dan teknologi hijau. Sektor yang terjejas dan berpotensi pulih. Pelancong dan hospitality mengalami kerugian besar akibat sekatan perjalanan, tetapi kini menunjukkan pemulihan. Pembuatan dan ekspor mengalami gangguan ketika pandemik tetapi kembali meningkat dengan permintaan global. Sektor digital dan e-dagang pula berkembang dengan pesat dan ia menunjukkan kepentingan inovasi dalam pemulihan ekonomi. Perubahan kepada geopolitik. Kesannya terhadap perdagangan Malaysia. Perang perdagangan AS-China. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan China memberi kesan kepada perdagangan global termasuk Malaysia. Malaysia sebagai ekonomi terbuka boleh mendapat manfaat jika syarikat asing memindahkan operasi dari China ke Asia Tenggara. Walau bagaimanapun, Malaysia juga terdedah kepada risiko ketidaktentuan pasaran dan keperluan menyesuaikan diri dengan dasar tarikh baru. Impak konflik global terhadap Malaysia. Ketegangan geopolitik seperti perang di Ukraine dan konflik di Timur Tengah memberi kesan kepada harga minyak, makanan dan kestabilan pasaran kewangan. Malaysia perlu mengukuhkan daya tahan ekonomi dengan meningkatkan hubungan perdagangan yang lebih pelbagai. Pendekatan diplomatik dalam isu persempadanan isu Laut Cina Selatan. Malaysia perlu mengimbangi hubungan dengan China
sambil mempertahankan hak maritimnya di Laut Cina Selatan. Melalui ASEAN dan UNCLOS, Malaysia boleh menyokong pendekatan diplomasi bagi mengelakkan konflik ketenteraan. Isu sempadan darat Malaysia-Thailand. Aktiviti penyelundupan di sempadan Malaysia-Thailand termasuk penyelundupan dadah dan barang selundup perlu ditangani melalui kerjasama keselamatan. Malaysia perlu meningkatkan kawalan sempadan dengan teknologi pemantauan dan rondaan bersama dengan Thailand. Polisi ekonomi untuk mengurangkan kesan kemelesetan. Dasar Kewangan dan Fiskal. Bank Negara Malaysia (BNM) perlu menyesuaikan kadar faedah untuk mengawal inflasi tanpa menjejaskan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pelaburan dalam infrastruktur dan industri berteknologi tinggi boleh merangsang ekonomi. Galakan pelaburan asing dan domestik. Polisi yang mesra pelabur perlu diperkukuh bagi menarik syarikat antarabangsa untuk beroperasi di Malaysia. Pelaburan dalam sektor tenaga hijau, teknologi digital dan automasi boleh menjadikan Malaysia lebih kompetitif. Seterusnya, sokongan kepada industri kecil dan sederhana IKS. IKS merupakan tulang belakang ekonomi Malaysia dan perlu mendapat akses kepada pembiayaan serta insentif cukai. Kerajaan boleh memperluas program transformasi digital untuk IKS bagi meningkatkan daya saing mereka. Seterusnya, usaha kerajaan dalam memperkukuhkan kestabilan negara. Malaysia perlu memodalkan pertahanan dan keselamatan. Peruntukan lebih besar kepada Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM), Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan Pasukan Gerakan Am (PGA) untuk memastikan keselamatan sempadan. Pelaburan dalam teknologi keselamatan cyber bagi menangani ancaman digital dan jenayah rentas padat. Seterusnya, memperkukuh hubungan antarabangsa. Perlibatan aktif dalam ASEAN, PBB dan OIC untuk mengukuhkan kedudukan Malaysia dalam hal ehwal antarabangsa. Perjanjian perdagangan seperti RCEP dan CPTPP membantu Malaysia mengakses pasaran lebih luas. Akhir sekali, cara Malaysia untuk menangani cabaran secara mampat. Yang pertama, memperkukuh ekonomi dengan pelbagaikan sektor ekonomi bagi mengurangkan kepergantungan kepada industri tertentu serta mempercepatkan peralihan kepada ekonomi digital dan teknologi hijau. Yang kedua, memantapkan keselamatan negara dengan meningkatkan kawalan sempadan dan memodenkan aset ketenteraan. Selain itu, kerjasama keselamatan serantau dengan negara-negara jiran. Yang ketiga, mengukuhkan diplomasi antarabangsa. Terus aktif dalam forum antarabangsa untuk memperjuangkan kepentingan Malaysia. Serta menggalakkan penyelesaian konflik secara rundingan bagi mengekalkan kestabilan serantau. Yang keempat, memastikan kesejahteraan rakyat. Dasar ekonomi yang pro-rakyat bagi menangani kos sara hidup. Program latihan dan peningkatan kemahiran bagi menyediakan tenaga kerja berdaya saing. Kesimpulannya, Malaysia bertebal cabaran besar dalam aspek ekonomi dan geopolitik. Namun, dengan polisi ekonomi yang berkesan, pendekatan diplomatik yang strategik serta usaha memperkukuh keselamatan negara, Malaysia boleh menangani cabaran ini secara mampat. Keupayaan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan global dan mengukuhkan daya tahan ekonomi serta pertahanan negara adalah kunci untuk mencapai kestabilan dan kemakmuran jangka masa yang panjang.